Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, tanpa membuang masa, saya mempersilakan yang berbahagia Sahibul Samaha Syekh Ahmad Fawaz bin Datuk Ustaz Haji Fazil untuk memulakan perkongsian beliau berkaitan tajuk hadis tanpa fiqh, ibarat cahaya tanpa arah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah. Terima kasih sahabat baik saya Taizuddin, khususnya pada Syekh Bashir, pihak Yadim, Jakim yang telah menyaraskan program Sama Hadis, dan semua para penuntut, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Tajuk ini penting sebenarnya, yang boleh dibuat maqalah, boleh dibuat risalah. Merupakan juga kaedah usuliyah yang dinukilkan dari Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, Al-hadithu madillatun illa lil fuqaha. Hadis ini adalah satu tempat yang luas, ya. Dia merupakan lombong yang boleh menyebabkan orang tergelincir sekiranya tidak mempunyai manhaj. Sebab itu disebutkan illa lil fuqaha. Dan fuqaha ini bukan bermakna faqih dalam mustalahat mutaakhirin yang dinamakan faqih muqallid ataupun naqilun. Ia bermaksud faqih itu adalah mujtahidun. Sebab kitab-kitab lama yang mutaqaddimin, apabila disebut al-faqih, mereka adalah mujtahid. Seperti Imam Ibn Uyainah. Sebab itu sebahagian ulama hadis menyatakan kami agak keliru tentang kefahaman hadis, melainkan datangnya Imam Malik dan juga Imam Sufyan Ibn Uyainah yang menghuraikan makna hadis. Kerana kata ulama, Imam Sufyan Ibn Uyainah cuba membawa kepada kefahaman sunnah ini seperti mana Al-Quran. Dia ada am, dia ada khas, dia ada mutlak, dia ada muqayyad, dia ada mujmal, dia ada mubayyan, dan ada sedikit nasah dan mansuh. Maka ia memerlukan kepada kefahaman, memerlukan kepada cahaya. Dan ini seperti yang ibarat Al-Imam Malik rahimahullah yang sezaman dengan Sufyan ibn Uyainah, yang mana saya merenung kata-kata Al-Imam Malik ini, laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu nurun. Ilmu itu bukan dengan kita banyak riwayah, tanpa menafikan kepentingan riwayah sama, tetapi ia merupakan wasilah kepada maksad, tujuan yang sangat agung, iaitu al-ilmu wa innamal ilmu nurun. Sebagian orang menafsirkan cahaya maknawi, tetapi asas nur itu adalah manhajiyah. Wa innamal ilmu manhajun. Wa likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Sebab apabila kita membaca hadis tanpa manhaj, tanpa qawaid, maka ia akan berlakunya madillah, salah faham terhadap apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Sebab itu kalau kita tengok kajian, ya, ajaran sesat sejak daripada zaman dahulu sampai sekarang, semuanya berhujah dengan Quran dan Sunnah. Ya. Tak ada ajaran sesat yang tidak berhujah dengan Al-Quran. Tidak ada ajaran sesat yang tidak berhujah dengan Sunnah. Tetapi apa dia punya muskilahnya? Muskilahnya adalah manhaj, nur. Itu yang disebut sebagai mizan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-kitab, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Jadi bukan problem kepada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada kita tanpa sebarang luputan. Lebih daripada 60,000 hadis teksnya. Yang ratus ribu itu ataupun sampai 1 juta itu adalah pengulangan perawi-perawi pada teks yang sama.
apabila Al-Quran dijaga, sudah tentu sunnah dijaga, tak akan luput sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun iskaliyahnya bukan kepada teks itu, iskaliyah itu berlaku kepada mizan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, ma'an al-kitab, sampai kepada kita Al-Quran yang sampai kepada kita secara mutawatir, alfaz, riwayat, tanpa ada perubahan. Sunnah yang sampai kepada kita, alhamdulillah. Kita dah pelajari tahun lepas Bukhari, tahun ini kita baca Muslim, yang merupakan kitab yang agung yang kita sarankan pelajar-pelajar Syafi'iyah mendalami Sahih Muslim secara matan dan dirayah melalui kitab Al-Minhaj, iaitu syarah kepada Sahih Muslim oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Karena Imam Nawawi adalah Syekhul Madhab, muhaqqiq madhab, tapi yang agak kurangnya tak ramai di kalangan pelajar Syafi'i ini mendalami syarah Sahih Muslim. Ini sangat-sangat penting yang Al-Imam Muslim memulakan hadis yang sangat penting, menunjukkan kepentingan manhajiyah dengan meriwayatkan hadis yang pertama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dah baca hadis pertama tu kan? Nak menunjukkan inilah manhajnya. Bahawa hadis ini menunjukkan betapa pentingnya ketelitian manhaj mengikut kepada riwayah, sebab kalau berlakunya al-ikhtilal ataupun kerosakan pada sanad sudah tentu akan membawa kepada kelemahan riwayat yang disampaikan dan juga mendalami matan hatta sehingga tidak kita membawa pendustaan ke atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan betapa pentingnya manhaj. Jangan sampai kita mendakwa ia adalah sunnah tetapi ia bukan sunnah. Dan ini kita melihat bagaimana Al-Imam Malik rahimahullah mentakdimkan amal ahli Madinah ke atas khabar. Dia bukan, itu yang kena faham, dia bukan mendahulukan amal ahli Madinah ke atas sunnah Rasulullah, ke atas khabar. Kerana mungkin khabar itu meriwayatkan hadis yang sudah dinasahkan. Ya. Bukan, orang dia faham Imam Malik mendahulukan amal ahli Madinah ke atas sunnah, bukan ke atas sunnah, ke atas khabar. Kerana mungkin khabar itu sudah ditinggalkan amalannya. Sebab itu kalau kita baca Muwatta disebut wa alaihil amal. Kerana nak menunjukkan khabar itu yang diamalkan oleh penduduk Madinah di zaman tabi'in dan sebelumnya sudah di blended, sudah dicampur hadis Rasulullah itu dengan amalan. Sehingga ia menjadi satu thaqafah, menjadi satu kebudayaan yang tak boleh dibatalkan. Maka apabila datangnya khabar yang belum diamalkan, hanya mujarad khabar, bertemu dengan amal ahli Madinah, yang di sebalik amal ahli Madinah itu adalah sunnah Rasulullah. Cuma plusnya itu sunnah itu sudah dijadikan satu kebudayaan. Menjadi satu thaqafah yang begitu kuat. Sehingga Imam Malik melihat ini lebih diutamakan kerana sunnah itu sudah diamalkan secara praktik. Sebab itu disebut wa alaihi amalu ahli ilmi. Supaya kita husnuzan dengan tindakan Imam Malik rahimahullah. Kesemuanya berlaku kerana manhajiyah. Sebab itu betul kita nak belajar sunnah dulu. Tak ada problem. Tetapi yang menimbulkan problem nak mempelajari kefahaman. Karena sunnah ini adalah Arabiyah. Sunnah ini adalah bahasa Arab. Kita tahu bahasa Arab adalah awsa'u al-sinati madhaban. Bahasa yang paling luas, paling banyak kalimah. Bahasa yang tidak akan hilang kalimahnya. Banyak bangsa sudah hilang dia punya bahasanya. Tapi bahasa Arab akan kekal selama-lamanya. Bahasa Arab ini ada lebih kurang 6.600.000 kalimah.
dan diguna pakaian dalam 5.500.000 kalimah. Al-Quran menggunakan hampir 10%. Dan orang yang paling fasih bahasa Arab adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Al-Quran ini, As-Sunnah ini adalah Arabiyah, ta'bir Imam Syatibi dalam muwafaqatnya Asy-Syari'ah Arabiyatun, ataupun Al-Imam Syafi'i selalu mengingatkan kita dalam kitab Risalah dan juga barang siapa yang jahila bilisanil Arab, siapa yang jahil tentang bahasa Arab, dia akan terdedah kepada kesesatan. Sebab itu ajaran sesat, mereka ini mutala'ibin bi al-Arab. Mereka suka bermain-main dengan bahasa, merendah-rendahkan bahasa. Akhirnya mereka tersesat jalannya. Itu maksud madillatun. Semua ajaran sesat berlaku kerana tidak faham bahasa Arab. Dan untuk faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentu kita kena pelajari manhajiyah yang dinamakan sebagai nur. Walaupun di zaman ulama tabi'in dahulu tak adalah kitab-kitab manhajiyah, tetapi kita alhamdulillah yang sampai kepada kita kitab Ar-Risalah, kitab yang pertama menerangkan tentang metodologi. Bagaimana hendak memahami Al-Quran dan sunnah. Dengan Sayyidina Al-Imam Syafi'i menerangkan tentang maratibul bayan yang ada 5. Dan dihuraikan oleh ramai ulama seperti Ibnu Aqil dalam Al-Wadih fi Usulul Fiqh, dan juga dikritik oleh sebagian ulama Hanafi, oleh Al-Jassas dalam Usulul Jassas. Kerana nak menerangkan al-bayan itu adalah dalilun syar'i. Sunnah dalil juga, tapi bagaimana nak menerangkan teks yang apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah bersifat haram ataupun makruh? Umirna, amara, wa alaihi sunnah. Semua ta'bir-ta'bir itu dia mempunyai ihtimalan yang hanya mampu difahami oleh golongan as-sabiruna al-mustaqri'un. Golongan yang membuat induksi, yang mengkaji sejauh mana hadis ini, kekuatan dia, kefahamannya, sehingga mereka dapat merumuskan di dalam konteks al-ahkam al-fiqhiyah, al-amaliyah, diistinbat min khilal al-alfaz. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan al-hukmu ma'khudhun min as-sighah wa min al-mafhum. So, kena belajar bahasa Arab. Kita belajar dalam konteks yang dipanggil sebagai thulathiyatul atraf. 3 dialog yang penting. Qadiyatul hamli wa qadiyatul isti'mal wal wad'u qablahuma. Mana kena kaji bahasa Arab itu. Seperti kita belajar matan ajrumiyah, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kena dirasah al-alfaz arabiyah. Dan ini tidak mudah di zaman sekarang ni yang kita jauh daripada pengajian bahasa Arab. Sama dia ada di universiti, mungkin di tempat-tempat tertentu. Bila kita tidak mendalami qamus, qawamis, tidak mempelajari qamus-qamus asli seperti sihah ataupun mukhtarus sihah, yang kita kecil-kecil, al-misbahul munir, untuk kita mendalami bahasa-bahasa syariah. Dan Al-Imam Azhari mengkaji bahasa Imam Syafi'i dalam kitabnya Az-Zahirat, mustalahat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu ulama-ulama dahulu mengkaji kepada bahasa, sehingga Al-Imam Nawawi pun mengarang kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat untuk talib ilmi dalam mazhab Syafi'i. Maka ini yang dinamakan sebagai manhaj untuk kita menerokai apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita membahaskan tentang al-awamir, tentang ma'ani al-awamir, Al-Imam Zarkashi di dalam Al-Barul Muhit menyampaikan ataupun membawa makna al-awamir ini kepada hampir 35 makna. Jadi arahan Rasulullah kadang-kadang mungkin bersifat wajib. Al-aslu mengikut mazhab Syafi'i. Ada pandangan yang mengatakan al-aslu al-amrun nabawi adalah sunnah. Ada 9 akwal yang disebut oleh Imam Zarkashi dalam Al-Barul Muhit.
Jadi kalau kita hanya belajar hadis, ya betul hadis diutamakan, tetapi ia dari sudut kemuliaan. Namun dari sudut yang mana kita nak belajar dulu, mesti kita belajar kefahaman dahulu. Ini yang dipanggil sebagai anwa'ut taqaddum khamsatun ya fata aqaru bi sya'ru wa'tar. Maksudnya kita nak dari segi kemuliaan tak ada siapa nafi Al-Quran dan Sunnah adalah yang paling agung. Tapi bila kita nak belajar, kita nak mula dengan apa? Itu persoalan dia. Ada orang kata kita belajar Quran dulu. Betul, kalau kita nak belajar Quran dulu, sebelum kita baca Muqaddam, kita belajar apa? Kita belajar Iqra, Alif, Ba. Tak ada orang terus belajar Al-Quran. Ini sebagai tertib. Ini dipanggil sebagai taqaddum rutbah. Maksudnya martabah pertama kita belajar dulu dengan fiqh dulu. Kemudian belajar hadis. Bukan kerana fiqh itu lebih mulia daripada hadis, tetapi tabi'inya begitu. Nah, itu menyelesaikan masalah sebagian maqulah asy-syairah yang menyatakan taqdimul aqli 'ala nusus laisa min haitsu syaraf wa innama min bab haitsu min haitsu taqaddum ar-rutbah ataupun zaman. Nah, seperti Allah Taala menyebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita bandingkan di antara mati dan hidup, yang mana mula dahulu? Sudah tentu hidup dahulu. Tetapi diawalkan oleh Allah Azza wa Jalla kerana al-mautu asyrafu minal hayah. Jadi Allah Ta'ala mendahulukan mati itu laisa min haitsu zaman wa innama min haitsu syarafun. Di sini menyelesaikan banyak problem yang orang kata kita utamakan fiqh ataupun utamakan mazhab. Bukan kerana mazhab lebih afdal daripada Quran Sunnah. Tak ada orang menyatakan begitu. Tetapi macam mana kita nak faham Al-Quran dan Sunnah tanpa tertib? Dan ini satu benda yang berhajat kepada pengajian yang agak mendalam agar kita tidak terbabas dengan makulah-makulah kita hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan akhirnya tidak ada kefahaman. Baik. Jadi Al-Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah untuk menerangkan tentang manhaj. Karena an-nasu niyam, al-ulama ataupun ahlul hadis niyam hatta ayqallahum Syafi'i. Semua tidur itu bukan makna mereka tidur, tapi berada di dalam kegelapan untuk faham nusus. Tapi bukan bermakna mereka tak faham langsung. Tapi ada bab yang dinamakan sebagai muskil fi adhanil ulama, bukan pada hadis dirinya sendiri. Hadis tak ada masalah, jelas bayan, tapi kefahaman ulama itu yang keliru dan itu berpunca kepada qawaid. Al-Imam Syafi'i menerangkan di sana adalah am urida bihil khas, ada am yuradu bihil umum, ada khas yuradu bihil khas, dan ada khas yuradu bihi al-umum. Disebut khas tetapi dimaksudkan umum, seperti fala taqul lahum uf. Uf khas kepada pengharaman ini dalam Quran lah, maknanya diharamkan kita menyebut uf kepada ibu kita, tapi bukan dimaksudkan uf, dimaksudkan ke semua idza yang boleh menyakiti hati ibu. Jadi datangnya istiqra yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i membaca Al-Quran dan Sunnah sehingga dia dapat mengeluarkan dengan tahap kefahaman yang tinggi terhadap bahasa Arab, kaedah-kaedah pada permulaannya, qawaid Arabiyah yang memudahkan kita membaca Al-Quran. Tapi bukan mudah itu di kalangan orang awam, tapi di kalangan para ulama. Barulah mereka memahami yang disebut oleh Al-Imam Ahmad, laula Syafi'i ma arafna fiqh al-hadith. Kalau tidak ada Imam Syafi'i, kami tak faham apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Imam, saya cakap ni okey tak? Masa pendek. Okey lah. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam Muqaddimah Sahih Ibn Hibban memuatkan 400 ma'ani penerangan terhadap awamir dan nawahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sabda Rasulullah itu sampai kepada 400 makna.
Ada sunnah yang wajib diikuti, ada sunnah yang bersifat mukhayyar, ada sunnah yang mana bersifat sunnah, ada yang bersifat irsyad, ada yang bersifat mandu, ada yang bersifat harus. Dan ini kita kena baca sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Af'al jibiliyah. Misalnya Rasulullah makan kurma, adakah ia bersifat wahyu ataupun bersifat jibiliyah? Rasulullah pakai jubah, adakah dia sunnah jibiliyah ataupun sunnah yang bersifat wahyu? So, itu dikaji dan diistiqra' oleh para ulama kita. Rasulullah baring sebelum sembahyang subuh, adakah itu bersifat jibiliyah ataupun memang itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan seterusnya. Jadi sunnah bukan datang dalam satu bentuk saja. Di sana ada sunnah am, seperti Rasulullah bersabda, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Itu sunnah umum yang memayungi semua bacaan kita di dalam sembahyang. Kemudian kita melihat perbuatan Rasulullah SAW waktu maghrib baca surah Qaf, waktu subuh baca surah sedemikian, waktu Jumaat. Surah-surah yang mungkin panjang kepada kita. Maka Rasulullah mempraktikkan arahan Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang mudah terhadap pembaca. Maka Rasulullah mempraktikkan apa yang mudah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagian orang kata kalau kita tak baca surah yang Rasulullah baca, maka kita tinggal sunnah. Kalau macam tu tak amal lah orang boleh sembahyang, sebab Rasulullah baca maghrib Qaf, nanti subuh yang panjang, yang mufassal. Dan itu akan adanya bebanan kepada ummah Muhammadiyah. Maka kita lihat, alhamdulillah, bila dah ada sunnah am yang memayungi kita, faqra' ma tayassara, maka kita bacalah. Nak baca watini wa zaitun, sebab dia kena faham konsep. Bukan satu sunnah itu bila kita tinggal bermakna kita meninggalkan sunnah. Sebab kita yang dah mampu watin, imam kita baca watin, kita nak kata ni tak ikut sunnah. Rasulullah memang dia tak baca apa surah watin. Maka di sana ada sunnah yang bersifat makruh yang sudah memayungi kita. Bila kita lakukan, alhamdulillah, ini dipanggil min babit taf'il. Maka alhamdulillah dengan konsep sunnah taisir ini, ad-din yusrun. Bila seseorang itu dia hanya mampu baca kuliah, tapi dia upgrade lah diri dia, maka ini akan menunjukkan kepada keluasan sunnah. Jadi taklah semua keadaan tarkus sunnah la yastazimu bid'ah. Tak semestinya kita tinggal sunnah itu dia membawa kepada bid'ah, kerana ada sunnah yang memayungi kita. Sama seperti sunnah sukan. Rasulullah bersukan dengan memanah, dengan berkuda, dengan berenang. Bukan mimbabil hasri, tetapi mimbab bayan waqi'. Yang ada di situ adalah kuda yang menyihatkan. Sekarang kita ada banyak aktiviti sukan yang boleh menyihatkan kita. Maka apa yang baik daripada aktiviti sukan, makanan, maka itu dianggap sebagai sunnah hasanah. Sebab itu kefahaman ini penting. Misalnya kurma, ada orang yang tak boleh makan kurma. Maka kita kajilah apa yang menerusi qawaid yang dipanggil sebagai tanqihul manad. Kita akan dapati bahawa sunnah itu adalah bersifat kemanisan. Sebab itu sebagian ulama Syafi'i dia kata kalau tak ada kurma, kita makan manisan-manisan ketika mana kita berbuka puasa. Jadi, maka sebab bukan semua orang boleh makan tambah. Ada dia tak boleh makan. Bukan bererti dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita perlu fahami, bahawa sunnah sahaja dia bersifat lombong kalau tidak ada qawaid usuliyah dan qawaid bahasa Arab, kita akan terbabas kefahamannya. Dan ini yang berlaku bukan hanya kepada orang bukan Arab, kepada orang Arab sendiri. Yang dipanggil sebagai zallah. Maksudnya dia baca sunnah itu dalam bentuk yang tidak tepat. Karena Al-Imam Qarafi rahimahullah mengarang satu kitab namanya Al-Furuq, membahaskan sunnah itu dari sudut 3 pembahagian.
iaitu dalam bentuk imamah, dalam bentuk qada dan dalam bentuk tabligh. Al-aslu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua adalah risalatul wahyi. Tetapi di sana ada hadis-hadis yang tidaklah begitu banyak. Ia menyerupai hadis yang bersifat nasihat ataupun terikat dengan perundangan, terikat dengan jawatan. Misalnya hadis man ahya ardan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan tanah kosong, maka dia menjadi miliknya. Inilah di antara ulama, cuba kita nak bagi contoh saja. Maka kalau kita ambil hadis ni secara literal, kita tengok tanah kosong, bukit kosong, kita pergi tebas dia, kita pergi hidupkan dia, maka menjadi milik kita. Dan akhirnya dia akan bawa kepada banyak kerosakan. Pakat berobok siapa ambil dulu. Maka sebagian ulama seperti Hanafi, Maliki, mereka mengkaji, oh hadis ini ia bersifat imamah. Maknanya dia yang boleh buat keputusan, memberi lesen untuk kita punggak tanah ini adalah kerajaan. Maka kalau kerajaan tidak memberi lesen untuk kita, macam kita ada felda dan sebagainya, kita tidak boleh mengambil tanah tersebut. Maka kalau kita buat operasi tersebut, kita dianggap sebagai penceroboh. Sebab hadis ini dia tidak bersifat tabligh, ia bersifat imamah. Dan kiaskan kepada banyak isu-isu pemerintahan. Begitu dalam qada. Bila Rasulullah putuskan ini dihukum, tak boleh orang biasa menghukum. Kena qadi saja yang boleh menghukum. Misalnya hadis, khudhi ma yakfiki bil ma'ruf. Ulama khilaf bila Hindun, isteri Abu Sufyan, datang meminta pandangan. Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan ini seorang suami yang kedekut. Maka kadang-kadang tidak cukup nafkah. Boleh tak aku ambil duit dia secara senyap-senyap? Kata Rasulullah, khudhi ma yakfihi bil ma'ruf. Maka ulama menyebut, adakah hadis ini am ataupun seseorang wanita tu kena minta dulu fatwa daripada seorang mufti untuk ambil duit tersebut. Ataupun dia menjadi satu hukum am, mana tak perlu jumpa mufti ataupun qadi, ambil tauhid je. Dan ini yang hanya difahami oleh fuqaha. Sebab itu ada ulama sebut, ini bukan dalam bentuk merendahkan sunnah. Tetapi bayanil waqi', nak menerangkan realiti. Bila orang kata ada sunnah, ada kalam fuqaha, ambil kalam fuqaha dahulu. Bukan bermakna meninggalkan sunnah. Bermakna kerana fuqaha itu faham apa maksud sunnah. Tetapi bukan fuqaha seperti kita. Tak. Makna dia mazhab lah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Kibar, Imam Tahawi, Imam Nawawi rahimahullah. Sebab fuqaha ni dia bukan fuqaha yang muqallidin, fuqaha yang mujtahidin. Yang Allah Ta'ala berikan ilmu. Dan mujtahid sangat sedikit di zaman kita sekarang ini. Tak begitu ramai. Ada tapi tak ramai. Maka sebab itulah kita ikut mazhab. Bukan kerana mazhab itu agama. Kita ikut mazhab bukan kerana dia ideologi macam Karl Marx, tetapi ia merupakan kamus yang menginterpretasikan makna Al-Quran dan Sunnah. Mereka dianggap sebagai al-ulama us-sabirun. Yang hidup mereka mengkaji, melihat, membandingkan. Dan ulama yang pertama yang menulis kitab tentang perbandingan hadis adalah Sayyidina Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Ikhtilaful Hadis. Dan dibahaskan tentang misalnya permasalahan tasyahud. Apabila banyak riwayat datang, ada alfaz daripada Sayyidina Umar, datang daripada Sayyidina Ali, datang daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, datang daripada riwayat Abdullah bin Abbas, ada daripada, kalau dalam Ibn Hibban riwayat Abdullah bin bukan Ibn tak ingat dah, Abdullah bin Jabir. Dan Imam Syafi'i memilih tasyahud ini Ibnu Abbas kerana bukan tasyahud Umar itu salah, bukan kerana tasyahud Ali itu salah, bukan kerana tasyahud Abdullah bin Mas'ud itu salah, tetapi kerana li'anna alfazahu
akthar. Makna dia panjang, dia punya tahiyat dia lebih panjang daripada tahiyat Abdullah bin Mas'ud ataupun Umar ataupun Ali. Maka dia memilih at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Tapi riwayat Ibnu Abbas dia tidak ada alif lam. Yang ada riwayat daripada Abdullah bin Jabir. Jadi sekiranya kita mengamalkan yang Umar ataupun Abdullah bin Mas'ud, semuanya sahih. Karena semuanya mempunyai makna yang mutaqaribah, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Jadi Imam Syafi'i dapat menyelesaikan mengikut kaedah al-jam'u wa taufiq. Sama dengan teks jamul jawami' wal jam'u wajibun ma amkana. Itu dalam Nathrul matan yang mensyairkan jamul jawami' oleh Amin Asy-Syiqinti. Dia mazhab Maliki tapi dia mempelajari teks mazhab Syafi'i, iaitu matan jamul jawami'. Sangat luar biasa. Jadi menyebutkan wal jam'u wajibun ma amkana. Jadi bila ada hadis yang nampak ada kontradik, kita cuba selesaikan dengan menggunakan kaedah taufik sehingga i'malul kalam aula min ihmalil i'malu dalilain aula min ihmali ahadihima. Menggunakan dua dalil lebih aula daripada kita membuang salah satunya. Maka ini tariqah kita. Sebab itu timbulnya persoalan, adakah bila kita belajar hadis boleh kita beramal? Banyak di sana pandangan-pandangan ulama. Tapi asasnya alhamdulillah hadis-hadis kita sudah dikaji oleh semua ulama mazhab, terutamanya mazhab Syafi'i. Kita ada kitab Fathul Bari, kita ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, syarah kepada Al-Ihkam, Umdatul Ahkam, Al-Ihkam, syarah Umdatul Ahkam. Kitab yang di antara yang paling terbaik menghuraikan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kaedah usuliyah. Dalam kaedah usul, siapa yang nak belajar usul fiqh dalam pembacaan hadis, maka dia perlu membaca kitab Al-Ihkam. Ibn Al-Aid merupakan mujtahid di dalam mazhab Syafi'i dan ada kitabnya At-Tadrib ala mazhab Syafi'i, ada 4 jilid. Nah, kita akan pelajari hadis yang pertama, hadis tentang taharah. Al-hallu ma'uhu, at-tahuru ma'uhu, al-hallu maitatuh. Dibahaskan dalam perbahasan yang luar biasa. Ada usuliyah dikeluarkan, di sana ada awamir, apa makna am, ada khas, apa, kalau kita nak kaji am dengan khas dan am dengan mutlak, apa perbezaannya, dihuraikan oleh ulama seperti Imam Qarafi dalam kitabnya Al-Qiqdul Manzum fi al-umumi wal khusus. Mana dia? Kitab hanya membahaskan tentang perbahasan al-am wal khas, mutlak dan mubayyan. Sebab nak memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita katakan bahawa sebenarnya kalau kita susun semua pandangan ulama yang semua berpegang kepada Quran dan Sunnah, ataupun kalam Al-Quran itu sendiri, kalam Sunnah Rasulullah sendiri, disusun tak ada percanggahan. Sebab kata Syatibi, mustahil syariah ini bercanggah. Syariah tidak akan bercanggah. Tapi kita memahami dalam konteks yang sempit. Kalau kita susun semua itu, rupa-rupanya memang kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi untuk fahamnya melalui ulama-ulama mazhab. Yang mereka ini yang mengkaji secara mendalam. Tanpa ada sebarang ta'assub. Tetapi mempelajari itu penting kerana kita akan menjadi tenang. Misalnya kita baca hadis, At-takbir miftahus salah, al-wudu' ila akhirih. Tapi Sunnah itu tak menerangkan takbir ihram itu adakah rukun, adakah syarat sembahyang. Di sana ada beza syarat sembahyang dengan rukun sembahyang. Syarat adalah kewajipan di luar sembahyang, rukun adalah kewajipan di dalam solat. Bila kita baca hadis, fa idza kabbara fakabbir, Allahu akbar, adakah itu merupakan amrun lil wujub ataupun lin nadbi? Nanti rokok pula. Jadi benda itu, kalau kita hanya belajar dengan sunnah, kita akan keliru. Maka kita belajar
kitab matan kecil disebutkan arkanus salat 18, kita dah faham al-awwal apa dia, takbiratul ihram, kemudian niyah, kemudian qiraatul Fatihah. Kan jelas. Ini sunat dia, ini sunat muakkadah, ini sunat orang muakkadah ataupun ab'ad ataupun hay'ah. Jadi bahagian. Kemudian kita belajar sunnah, kemudian faham dengan cara baik. Belajar dalam bentuk konteks kefahaman yang bertadarrus, berperingkat. Maka akhirnya kita berlakunya penyatuan. Semua orang mazhab sayang sunnah, nak belajar sunnah kerana kita belajar mazhab, fiqh bukan untuk tinggal sunnah, untuk faham sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dahulu, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kefahaman kepada kita. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.